Kalau dari pagi dah kena lemang ketupat rendah, confirm mata pun mula layu. Jom kita break sekejap dengan kopi panas. Tapi, kopi tanpa dessert memang tak lengkap kan? Jom sis share resep dessert paling mudah. Simple tapi garanti jadi. Pengat keledek. Mula-mula kupas keledek, potong kecil-kecil dan cuci bersih. Lepas tu masukkan dalam periuk, tambah sedikit air. Masukkan gula melaka atau gula merah sekali dengan daun pandan. Bagi naik bau wangi. Kemudian rebus sekejap saja. Bila keledek dah separuh masak, masukkan gula putih. Kenapa kena letak gula putih pula? Suka hati akulah resipi aku. Sebab gula melaka ada rasa pahit-pahit sikit. So, kita nak balancekan dengan gula putih. Lepas tu, masukkan santan pekat. Kacau sampai semua sebati dan kuah jadi lemak-lemak manis. Masak sekejap saja, jangan lama sangat. Bila dah tutup api, baru masukkan biji sagu. Biarkan dia kembang sendiri masa kuah tengah panas tu. Kalau masukkan awal, nanti kuah dia jadi terlalu pekat. Kita nak dia cantik, berkuah tapi ada sagu. Dah siap. Ini kalau layan dengan kopi kampung panas, tanpa gula, memang ngam. Okey, itu saja dari sis. Selamat mencuba. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dan salam manis dari sis.